Okey, kita pergilah kepada sambungan kita insya-Allah. Kita recap lah sedikit dekat table of content kan. Okey, baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan kita kefahaman yang benar, akidah yang benar, niat yang benar dalam agamanya. Allahu Akbar. Maka kita telah pun melihat pendahuluan tentang bagaimana orang banyak salah faham tentang, sebahagian orang dia salah faham dengan pemikiran simplistiknya tu, dia mula menyesat-nyesatkan masyarakat dan menggunakan kaedah yang salah. Nabi tak buat salah. Yang baru ni, isu paling baru, masalah azan. Dan tuan-tuan saya dah share dekat FB saya tentang tempat-tempat yang ataupun azan yang disunatkan selain untuk tujuan solat. Maka mazhab Syafi'i lah yang paling luas, paling luas dalam begitu panggil mensunatkan azan selain daripada tujuan solat. Dan ada tempat-tempat dia, bahkan azan ni antara perkara yang asas dalam ruqyah syar'iyah. Dan kita dah nukilkan daripada Al-Hafiz Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, beliau menukilkan daripada Imam Malik dengan riwayat daripada dua anak murid Imam Malik, Ibn Wahab dan juga Ibn Qasim, bahawa Imam Malik menukilkan daripada Zaid bin Aslam, satu orang faqih at-tabi'in di Madinah. Bahkan dia adalah anak kepada maula kepada Sayyidina Umar radhiyallahu. Aslam tu maula kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maka dia salah seorang fuqaha yang masyhur di Madinah pada zaman era tabi'in. Bahkan beliau pernah menjadi pengurus bagi apa kita panggil tempat lombong bani satu bani daripada bani Arab. Bani apa? Bani Sulaim ke apa. Kemudian tempat tu sentiasa ada gangguan. Jadi ada sebahagian riwayat yang saya tunjuk, inilah biasa orang nak korek barang keluar daripada tanah ni. Pada waktu tersebut ada banyak gangguan daripada jin dan ramai yang kena gangguan daripada jin. Maka Imam Zaid bin Aslam menganjurkan supaya diazan dan diperbanyakkan azan di tempat tu. Maka dilakukan. Dan Imam Malik kagum dengan perkara ini. Dan dia mempunyai asas dalam hadis yang masyhur, bila kita panggil azan dilaungkan maka orang akan berlari, syaitan berlari sampai walahu durat, kata Rasulullah, terkentut-kentut. Walahu durat ni kentut lah tuan-tuan, kentut yang berbunyi kuat, bukan kentut pelan-pelan, bukan, kentut yang berbunyi. Disebut apa kita panggil, sebahagian tafsir menyebut supaya mereka tak dengar azan, maksudnya lari-lari kentut-kentut. Bahkan ada yang sebahagian ulama mengatakan bahawa ini adalah isyarat bahawa azan ni boleh memberi kesan yang buruk ataupun boleh menjadi ruqyah terhadap kejahatan-kejahatan syaitan. Maka bila diamalkan di azan, maka tak laku dah musibah tu sampai zaman Imam Malik. Imam Malik wafat 179 Hijrah. Imam Zaid bin Aslam tak saksi 130 lebih. Puluhan tahun tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bab ruqyah syariah ni bab yang sangat luas. Okey. Tiba-tiba duk bid'ah kan, sebab itulah isu ni lah. Nabi tak buat, dia kata. Dia kata Nabi tak buat. Maka itu salah faham tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita dah tengok matan Manzumatut Tark. Okey, dan kita dah baca at-tarku laisa bi hujjatin fi syar'ina la yaqtadi man an wala ijaba faman ibtagha hadran bi tarki nabiyina wa ra'ahu hukman sadiqan wa sawaba qad dhalla an nahjil adillati kulliha bal akhta al-hukm as-sahiha wa khaba la hadar yumkinu illa innahyun ata mutawa'idan li mukhalifihi adaba aw dhamu fi'lin mu'dhinun bi 'uqubatin wa aw lafdhu tahrimin yuwakibu aba. Hafal tuan-tuan, terutamanya para asatizah, ustaz-ustaz, hafal. Saya memang suruh hafal anak saya supaya apa? Supaya ilmu itu kekal, dan kita ulang bila kita perlu, dan apabila kita nak menjawab soalan-soalan itu lebih mudah, dan kita dah tengok dah, ada 5 rangkap mudah saja. Kemudian kita dah tengok kepada hakikat yang perlu diketahui. Rasulullah SAW tidak melakukan semua perkara sunat dan tak melakukan semua perkara harus. Jadi kalau kamu mengatakan kalau Rasulullah buat baru perkara tu jadi halal atau sunnah, seolah-olah kamu nak kata Rasulullah kena buat semua perkara sunat dan Rasulullah kena buat semua perkara harus. Dan ini adalah perkara yang tidak apa kita panggil secara jelas dalam hadis Rasulullah SAW
dan daripada apa kita panggil istiqra' terhadap kehidupan Rasulullah SAW, maka Rasulullah tak melakukan semua perkara harus. Banyak perkara harus yang ditinggalkan oleh Rasulullah, dan banyak juga perkara sunat yang tak dilakukan oleh Rasulullah SAW kerana beberapa sebab. Dan Rasulullah pun telah meletakkan anjuran-anjuran umumnya, kan, kita dah tengok dah. Maka pada malam yang berbahagia ini kita sambung dan kita masuk pada rangkap. Kita dah sampai dekat sini, iaitu maka malam ni kita masuk pada rangkap yang pertama. Maka kata imam kita, Al-Hafiz Abdullah Siddiq Al-Ghumari, ulama besar hadis lah, terlalu besar. Kita dah terangkan latar belakang beliau. Kata beliau, at-tarku laisa bihujjatin fi syara'ina. Apa maksudnya? At-tarku bukanlah merupakan hujah dalam syariat kita. Kamu nak mengatakan apa kita panggil Nabi SAW tak buat, kemudian kamu nak mewajibkan sesuatu ataupun nak mengharamkan sesuatu kerana alasan Rasulullah tak buat, maka kata syekh kita, imam kita, laisa bihujjatin fi syara'ina, ia bukan merupakan hujah, dalam syariat kita. Dan beliau nukilkan dalam kitab beliau Husnul Tafahum wa Dark tu lagi panjang. Apa yang saya nukilkan di sini lebih ringkas. Cuma bila dalil-dalil belakang tu saya panjangkan. Dalil-dalil tu saya panjangkan. Tapi cara huraian tu saya buat lebih ringkas sebab saya punya target adalah masyarakat awam ataupun atas sikit daripada awam, para asatizah juga. Tapi tak adalah sampai detail seperti mana yang ada dalam kitab beliau. Cukup insya-Allah untuk dan saya tambah lagi beberapa huraian tentang perkara-perkara yang saya lihat pentinglah untuk difahami oleh masyarakat. Maka kita dah sebut dalil dalam usul fiqh ataupun dalam disiplin usul fiqh, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Qalus sahabi, istiqra', al-akhdhu bi aqalli ma qila. Qalus sahabi, istishab, istiqra', al-akhdhu bi aqalli ma qila. 8 ni mazhab Syafi'i. Kemudian tambah lagi istihsan, masalih mursalah, amal ahli Madinah, saddu dhari'ah, syar'u man qablana, uruf. 14 ni dalil yang masyhur. Ada sebagian ulama tambah kesepakatan khalifah yang 4. Ada ulama tambah kesepakatan imam yang 4. Ada sebagian ulama tu tambah amal ahli Kufah. Ada sebahagian ulama tambah takhrish fatwa. Tak ada satu pun sebut atarku. Tak ada satu pun sebut atarku. Jadi yang duk mengharamkan orang dengan alasan Rasulullah tak buat, dan kita akan tengok nanti. Selepas ini kita akan tengok nanti. Orang yang pertama bincang atarku ni adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Umar. Mereka telah bincang isu tarku ni sejak awal lagi, sejak setelah kewafatan Rasulullah. Bukan hari ini baru orang nak bincang. Apa Nabi tak buat. Perkara ni telah dibincangkan lebih awal lagi oleh orang yang jauh lebih layak daripada kita. Dan mereka telah meletakkan asas bahawa semata-mata Rasulullah tak buat tidak boleh kata haram. Bahkan ia mungkin merupakan perkara yang baik. Bahkan ia mungkin merupakan perkara yang wajib. Sebab pada zaman Rasulullah, keperluan untuk melaksanakannya mungkin tak ada lagi. Tapi keperluan itu datang selepas zaman Rasulullah SAW, seperti menghimpunkan Al-Quran. Menghimpunkan Al-Quran, ulama kata itu contoh bid'ah yang wajib. Bid'ah hasanah yang wajib. Jadi perkara tersebut tak ada keperluan pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi bila datang selepas kewafatan Rasulullah dan kewafatan ramai para ulama yang qurra', maka perkara ini telah dicadangkan oleh Sayyidina Umar dan diterima oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan mereka telah berbincang hal ini. Jadi janganlah kita terang kita cakap begini, tuan-tuan. Kita cakap terus terang. Jangan kita rasa apa yang kita bincang hari ini tak pernah dibincang oleh ulama-ulama dulu. Jangan. Okey. Apatah lagi konsep-konsep seperti atarku ni telah dibincangkan lebih awal lagi oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bukan nak tunggu Imam Syafi'i rahimahullah ataupun Imam Abu Hanifah ataupun ulama-ulama kita. Dah dibincangkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Yang kita akan tengok nanti. Baik. Ia tidak memberi maksud larangan atau kewajipan. Hukum asal perkara yang Rasulullah tak buat. Hukum asalnya tak dilarang, tak disuruh. Maknanya hukum asalnya harus. Tu dia. Kaedah dia pada perkara yang yang Rasulullah tak buat dan tak ada unsur larangan, tak ada unsur perintah. Apa hukum dia? Harus.
Sebab tu la yaqtadi man'an wala ijabah, tak boleh menyebabkan pengharaman, tak boleh menyebabkan kewajipan. Sebab asal hukum yang tak ada perintah dan tak ada larangan, asal hukumnya harus. Okey, maka kita tengok definisi at-tarku dulu. At-tarku dari sudut bahasa bermakna meninggalkan atau tidak melakukan sesuatu. Dari sudut istilah, minta maaf saya tinggikan sikit suara. Sebab dah nak habis ni satu lagi tengah malam ni. Mungkin ada yang ngantuk-ngantuk sikit ke. Jadi kita keraskan sikit suara. Lagipun kita santai-santai je tuan-tuan. Mengaji ni memang takkan habis. Sampai ke mati tak habis. Kan? Jadi kita, yang penting istiqamah. Tadi pun, petang tadi pun saya ada satu orang, saya jadi examiner untuk satu kolokium pelajar PhD. Namanya istiqamah. Saya kata moga puan istiqamah lah ya. Okay. Jadi insyaAllah ada baru first time jumpa orang nama istiqamah, perempuan daripada Indonesia, Jawa Timur. Baik. Dari sudut istilah at-tark dalam perbincangan buku ini, apa maksud at-tarku? Sesuatu perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkara yang ditinggal amalan pelaksanaannya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama tidak ada dalil muktabar dari syariat Islam seperti Al-Quran, Sunnah atau Athar yang dinisbahkan kepada para sahabat atau tabi'in yang mengharamkan atau memakruhkan amalan yang tidak dilakukan tersebut. Itu maksud at-tark. Ada yang luaskan lagi, maksud at-tark ni apa yang tak ada pada zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman para tabi'in dan tabi'in. Ada yang buat macam tu. Tapi yang lebih kita panggil tepat, maksud tark di sini adalah tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada elemen makruh, tak ada elemen pengharaman. Itu maksud at-tark, ya. Jadi ini area kita panggil hukum asalnya area harus ni luas dalam Islam, tuan-tuan. Ya. Dalam arti kata yang lebih mudah, at-tarku bermakna perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam masa yang sama tiada larangan syariat bagi perkara tersebut atau perkara tersebut tidak mengandungi elemen yang dilarang syariat, sama ada larangan pengharaman atau larangan makruh. Ni dia. Tuan-tuan, saya minta tuan-tuan fokus. Ini sangat penting. Okey. Ini sangat penting. Okey. Amin ya Allah, moga-moga Allah kurniakan kita semualah kesihatan insya-Allah ya. Terima kasih saudara Halim Aiman ya. Baik. Ini sangat penting tuan-tuan. Please dengar, ambil masa untuk dengar. Okey, ambil masa untuk dengar supaya tuan-tuan faham perkara ini telah dibincangkan oleh para sahabat sebelum kita bincang lagi. Apa hukum Nabi tak buat? Nabi SAW tak buat. Kita okey, baik. Perbincangan at-tarku yang pertama di kalangan para sahabat. Kerana dah agak lewat, maka saya akan cepatkan sikit. Okey. Pada hakikatnya, konsep at-tarku bukanlah isu yang baru muncul pada zaman kita ini. Ia adalah di antara isu-isu terawal yang telah dibincangkan oleh para sahabat setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, saya besarkan sikit. Baik. Maknanya hukum apa yang Rasulullah tak buat ni adalah di antara isu-isu terawal yang telah dibincangkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan Rasulullah SAW, dan orang yang pertama yang membincangkan hal ini, perbincangan berkenaan at-tarku yang pertama ini adalah kisah perbincangan antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada orang tanya apa hukum Rasulullah tak buat, perkara yang Rasulullah tak buat sallallahu alaihi wasallam, kita kata perkara ni dah dibincangkan awal dulu oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Kat mana? Kisah ini telah diriwayatkan dengan panjang lebar di dalam kitab-kitab hadis yang sahih seperti Sahih Bukhari, di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyuarakan kebimbangannya dengan peristiwa pembunuhan yang berlaku di peperangan Al-Yamamah, di mana 70 orang Qurra telah gugur syahid. Perang Yamamah ni perang dengan Musailamah Al-Kadzab. Panjang kisah dia, saya nak cerita pun sebab masa dah suntuk. Jadi saya tak cerita. Dia ada kisah menarik dalam peperangan Yamamah ni. Tapi tak apa. Syiar para sahabat ketika perang dengan musyrikin, apa dia? Ahadun ahad. Itu syiar para sahabat ketika perang Badar. Ketika berperang dengan para sahabat berperang dengan Musailamah Al-Kadzab, syiar dia apa? Wa Muhammadah, wa Muhammadah. Wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Zaman sekarang kalau buat macam tu, dia tuduh syirik. Itu yang dia kata, panjang nak cerita bab ni tentang Musailamah Al-Kadzab, itu dengan terutamanya apa?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa nama lelaki tu? Yang pernah dia para sahabat Rasulullah. Rojal bin Unfuah. Saya tak sempat nak cerita malam ni. Tapi tak apa. Dialah yang menyebabkan tentera Musailamah menjadi besar dan kuat. Baik. Maka bila berlaku perang Yamamah, kita pun tahu Sayyidina Abu Bakar mula-mula utuskan tentera yang diketuai oleh Syurahbil, tapi kalah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar utus tentera yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid Al-Walid. Tapi saya tak ceritalah, takut panjang. Baik. Maka ramai para sahabat yang syahid, yang menghafal Al-Quran. Maka beliau mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu supaya menghimpunkan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya soalan at-tark. Hukum tark. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan pertama yang pernah ditanya, apa hukum Nabi tak buat? Ataupun bagaimana aku nak buat perkara yang tak dibuat oleh Rasulullah? Bukan orang biasa, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Jadi, lam yaf'alhu, perkara yang tak dilakukan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tak larang. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lantas menjawab, huwa wallahi khair, demi Allah menghimpunkan Al-Quran ini menjadi satu mushaf, walaupun tak pernah dilakukan oleh Rasulullah, demi Allah, ia adalah perkara yang baik. Tengok tuan-tuan. Kata Sayyidina Abu Bakar, perkara ni tak pernah Rasulullah buat. Macam mana aku nak buat? Kata Sayyidina Umar, walaupun Rasulullah tak buat, huwa wallahi khair, itu perkara yang baik. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu akhirnya telah dilapangkan dadanya untuk bersetuju dengan pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau lantas memanggil Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dan memintanya untuk mengumpulkan Al-Quran. Sayyidina Zaid bin Thabit pun bertanya soalan at-tark juga kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kaifa taf'alani? Bagaimana kamu berdua nak buat? Syai'an, sesuatu lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tak dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni soalan apa? At-tark, soalan tentang at-tark. Benda yang Rasulullah tak buat, Rasulullah SAW tak buat. Maka Sayyidina Abu Bakar pula menjawab, huwa wallahi khair, demi Allah, ini perkara baik walaupun Rasulullah tak buat. Dan akhirnya Sayyidina Zaid bin Thabit juga dilapangkan dadanya untuk menerima pandangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkenaan kebaikan pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf walaupun ianya tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan keistimewaan ijtihad Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar ni pula telah ada diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis baginda. Antaranya Sayyidina Huzaifah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikut dua orang lepas aku, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan mereka telah bersepakat, ada perkara yang tak dilakukan oleh Rasulullah tapi dia baik. Jadi tak boleh kata asal Rasulullah tak buat tu buruk, tak. Berdasarkan asal tersebut, jadi saya tutup dengan kesimpulan ini supaya kita dapat faedah yang besar daripada kisah ini. Berdasarkan asar tersebut, kita dapat memahami bahawa tak semua perkara baharu atau yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu termasuk dalam bid'ah yang diharamkan oleh syariat. Tu, jelas. Okey? Jelas. Sejelas-jelasnya. Apa? Tak semua perkara yang tak dilakukan oleh Rasulullah itu haram. Jangan kamu guna kata Nabi tak buat haram. Kamu telah mengharamkan perkara yang tak haram. Dosa besar. Bersikap warak dan teliti dalam melakukan urusan berkenaan agama Islam adalah amalan para sahabat. Tapi bukanlah maknanya bila kita kata apa yang Rasulullah tak buat tu haram, kita panggil kaedah buatlah apa kamu nak buat. Bukan macam tu. Apa-apa pun mesti dinilai dengan neraca syarak. Dan neraca syarak ni yang mahir tentangnya adalah para ulama. Maka ulama lah rujukan kita. Kita tak pernah jumpa Rasulullah. Soalnya kita tak pernah jumpa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita tak pernah jumpa Imam Syafi'i. Tapi ilmu mereka sampai kepada kita melalui para ulama. Maka ikutlah para ulama yang muktabar. Dan ketiga, ijtihad oleh para ulama muktabar adalah merupakan pintu kepada pertimbangan perkara baru dan baik. Seperti mana pertimbangan ini telah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan perkara baru dan baik yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW telah memelihara agama ini. Berkat bid'ah hasanah, berkat perkara baru yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Zaid bin Thabit, berkat mereka lakukan itu, Al-Quran terpelihara sampai hari ini. Dan Sayyidina Osman telah menyatukan, itu nanti satu hari kita bincang tu. Dia panggil penyatuan atas satu resam. Yang kita akan cerita nanti.
Maka perkara baru dan baik yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW telah memelihara agama ini sehingga ke hari ini, seperti mana Al-Quran dan Sunnah telah terpelihara sehingga ke hari ini. Dengan begitu banyak perkara baru dan baik berlaku pada kedua-duanya. Penghimpunan Al-Quran jadi satu mushaf, penghimpunan hadis bermula pada perintah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kita pun tahu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz lah khalifah yang memerintahkan supaya hadis-hadis dihimpunkan, dan antara orang yang paling awal menghimpunkan hadis atas perintah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni adalah guru kepada Imam Malik, iaitu Imam Zuhri. Okey, yang kita akan tengok nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita tutup sampai di sini dulu. Kita habis 11.32 ni. Okey, insya-Allah kita sambung lagi pada masa akan datang. Jadi kita kata, ya Allah, perkara apa yang tak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni telah dibincangkan oleh para sahabat, dan mereka telah menetapkan kaedah kepada kita, dan moga-moga kita ambil agama daripada kefahaman mereka. Bukan kita duk reka-reka, Nabi tak buat, tak boleh buat, Nabi tak buat, tak boleh buat. Kalau macam tu, daripada dulu, daripada awal lagi mereka takkan buat himpunan Al-Quran. Apa akan berlaku pada Islam? Kalau Al-Quran tak dihimpunkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, dan kemudian tak diseragamkan resamnya pada zaman Sayyidina Osman, apa akan berlaku pada Islam, tuan-tuan? Ni contoh bid'ah hasanah yang wajib. Walaupun tak ada zaman Rasulullah. Kenapa? Keperluan tu belum ada lagi. Datang kemudian. Bahkan keperluan tu keperluan yang wajib. Baik. Jadi, kalau ada orang kata, siapa yang mula bincang At-Tark? Jawapan kita, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan juga Sayyidina Zaid bin Thabit. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Okay, Alhamdulillah. Moga-moga ya Allah kurniakanlah kami kefahaman yang benar tentang agama Muslim, mana yang kau kurniakan kepada para nabimu, khususnya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para ulama-ulama dan mujtahid daripada kalangan tabi'in dan imam-imam empat mazhab, dan ulama-ulama mutabar daripada kalangan muhaddithin, fuqaha, para sufiyah, para lughawiyin, para mu'arikhin dan seterusnya. Ya Allah, kurniakanlah kami kefahaman agama yang benar, ya Allah, yang memandu kepadamu dengan jalan-jalan yang benar, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, cakap itu saja tuan-tuan pada malam ini. Kita bersurai dan kita jumpa lagi insya-Allah pada masa akan datang, dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis ataupun tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada yang bagi respon, Siti Hawa, Cinta Satu, Ashraf, Encik Alim Aiman, dan yang 14 ni saya tak tahu apa namanya. Aida. Terima kasih ya, sama-sama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.